Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berhimpun pada hari yang penuh bermakna ini dalam Majlis Edu Ilmi Mata Mahmud Yan tahun 2026. Majlis ini diadakan sebagai tanda penghargaan dan pengiktirafan kepada para pelajar yang telah menunjukkan usaha, disiplin dan kecemerlangan dalam bidang akademik sepanjang tahun. Sesungguhnya kejayaan yang didapatkan pada hari ini bukanlah hasil usaha para pelajar semata-mata, tetapi lahir daripada sokongan hebat guru-guru, ibu bapa, pihak sekolah serta semua yang terlibat dalam mendidik dan membimbing para pelajar. Dan saya ambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada semua para pelajar yang telah berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Laporan daripada Ustaz Tuan Ketua tadi nampak Mata Mahmud ni adalah antara Mata Mahmud yang cukup cemerlang dan beri kedudukan yang pertama antara Mata Mahmud di negeri Kedah. Tahniah saya ucapkan kepada semua para pelajar, guru-guru dan juga ibu bapa yang belajar di Mata Mahmud Yan. Sesungguhnya kejayaan para pelajar pada hari ini adalah satu titik permulaan, bukan titik yang akhir. Kita tak boleh berpuas hati dengan kejayaan yang kita capai pada hari ini. Sebenarnya kejayaan hari ini adalah titik permulaan kita untuk kita melangkah lebih jauh lagi, untuk kita mencapai, untuk menjadi seorang insan yang berguna kepada keluarga kita, kepada masyarakat, kepada negeri dan negara kita. Jadi jangan kita lalai dengan kejayaan yang kita capai hari ini, kerana kita masih, dan perjalanan kita masih panjang untuk kita melalui dugaan, cabaran, liku-liku kehidupan. Jadi saya harap para pelajar yang mencapai kejayaan pada pagi ini akan terus memupuk semangat, menanam semangat untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh dan dedikasi untuk menjadi insan yang berguna kepada masyarakat, negeri dan negara. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا